Tahun ni kau dah penat, Chengde. Ni duit upah kau. FAGE. Dulu kita janji buka kebun buah bersama. Kau keluar 50,000 RM modal. Aku uruskan semua kerja fizikal. Untung bahagi 2, kau lupa ke? Bahagi rata. Kebun ni milik aku. Modal beli pokok pun duit aku. Bahkan trak roda 3 luar tu. Semua milik aku. Kau cuma jaga kebun ni je. 40,000 RM tu dah cukup baik untuk kau. Setahun aku pangkas dahan dan cangkul tanah. Baja dan racun serangga semua aku tanggung. Semua aku keluarkan modal dulu. Paling kurang 450,000. Kau ingat aku ni cuma kuli kasar je ke? Kenapa kau nak kira-kira sangat? Lah, ambil nombor mujur je. 50,000 RM. Lebih sikit pun tak ada. Lereng si anjian belakang kampung tu aku ambil. Chengde, kau dah gila ke? Lereng tu dah terbiar 30 tahun. Tanahnya putih. Rumput liar pun tak boleh hidup. Tak gila. Bagi kontrak, aku tanda tangan. Budak universiti dah balik. 50,000 RM je nak jadi bos? Katak layat gosok kasut dafa kami pun. Chengde, kadah jadi lembut duduk bandar ke? Tanah beracun tu. Katak pun tak boleh hidup. Kaderjon ke sana. Nak apa? Hahaha. No makan pahit demi muka Cakap lagi satu, cuba. Suamimu dah kantoi buat linceng de susah setahun. 5 juta RM bagi 50,000 RM. Kau masih berani? Cakap banyak mulut je. Kau dua ni hidup lama sangat. Semakin nampak macam pasangan suami isteri. Jen kerju. Dulu masa kau kahwin aku dah kata. Budak bandar kahwin orang kampung. Nanti menyesal. Tengok kau sekarang. Macam makcik kampung je. Apa beza? Kenapa kau tarik aku? RM50,000 tak cukup untuk Chengde. Kau cakap dengan abang kau. Buat kecoh ni untuk siapa? Abang cukup 50,000 RM. Cukup untuk beli lereng tu. Haha, kalau kau betul nak tanam lereng berasen tu. Betul-betul tanam pun. Kalau jadi, bagi tahu aku. Aku beli 2 kati, rasa pahit ke tak? Lin Dafa. Tak berhati. Tanah Chengde tu rumput pun tak tumbuh. Macam mana nak jadi? Betul ke? Anjing ni hidup berapa tahun dah? Puluh tahun. Kau oranglah yang kedua selamatkan dia. Keluarga Lin. Chengde, kau apa-apa? Wajah kau pucat macam tu. Dia cakap dengan aku just now. Kau mungkin kena panas terik. Anjing boleh bercakap. Dia kata saya orang kedua. Orang pertama ialah Kekik. Perempuan ni. Lagi keras hati dari nenek kamu. Bahan yang bagus ni. Dia bergumam apa pula tu? Dia puji kamu. Gali turun 3 kaki. Benda yang Kekik kamu kuburkan. Tak patut biar repot dalam tanah. Betul dia cakap sesuatu ke? Dia suruh gali sudut tenggara 3 kaki. Apa lagi tunggu? Gali je. Jauh sikit. Jangan berhenti. Matahari nak terbenam. Tiba sampai. Satu tempayan besar. Belanga tanah liat merah. Tolong tarik sikit. 1, 2. Angkat sama-sama. Lin Chengde,
Inilah harta yang kekek sembunyikan. Tebal gila, macam melekat pula. Anjing tua kata ada 3 tong. Angin kuat. Buka je tutupnya. Bau apa ni? Emas berbau hapak. Batu. Apa tu pula? Buku nota. Barang peninggalan Lin Qingshan. Kai Shayan, keki kamu masa tu cari benda ni sampai di dalam lombong tebing yang curam. Dia guna bahan letupan tanah selama 3 bulan. Ayah Lin Dafa, bersama Shen Tiesan, mereka geledah rumah kita sampai terbalik. Semua ini kerana belanga tanah liat merah ini. Lin Chengde, pegang lampu suluh. Musim luruh 1993. Saya, Lin Qingshan, wasiat terakhir. Shen Tiesan, menyiram racun ke anak pokok dan baja dasar. Menghalang saluran jualan saya ke luar negeri. Memutus rantaian sejuk saya keluar daerah. Ratus ekar Qingshan Kaisha aprikot keluarga Lin rosak terbengkalai. Air busuk mengalir sampai 3 li. Bapa Lin Dafa takut dengan kuasa keluarga Shen. Bapanya buat konspirasi untuk menipu saya. Saya terpaksa tanda tangan perjanjian penyerahan. Saya seorang tak mampu menanggung. Namun tradisi menanam pokok keluarga Lin tidak boleh putus. Harus kekal di tangan saya. Teruskan membawa bacaan. Lereng ini berasen sampai ke tulang. Air beracun mencapai 3 kaki di bawah tanah. Tiada pokok boleh hidup di sini. Bahkan rumput liar pun mati sampai akarnya. Hanya Kaisha yang dari bukit belakang mampu memecahkannya. Kaisha mempunyai sifat berapi yang sangat kuat. Boleh menyerap racun dalam air, mengubahnya menjadi larutan alkali. Kisar batu ini jadi serbuk untuk tutup liang dan tabuh. Meresap ke bawah tanah sampai 3 kaki. Apa maksud Lin Qingshan? Batu-batu penuh dalam belanga ini boleh menyembuhkan lereng terbiar ini. Teruskan pembacaan. Ditandatangani, saya. Jika sifat tanah kembali hidup. Pergi ke institut di bandar provinsi untuk kajian. Mencari jenis ujian Kaisha yang dulu dibuang. Jenis ni, kalau tanam di tanah subur biasa, memang takkan hidup. Hanya di sini saja, di tanah alkali pahit yang pernah makan lava Kaisha, boleh bangkitkan sifat liar asalnya. Perlu bertahan 3 tahun keras-keras. Hari ia berjaya tumbuh. Daging buahnya manis macam madu. Bijinya ada urat darah. Kalau tak rasa semua kepahitan bukit ni, takkan keluar manis yang paling luar biasa. Akaun dengan Shen Tiesan, nanti penerus keluarga Lin mesti kira. 50,000. Lin Dafa ingat dia beli hak kamu. Sebenarnya, dia paksa kamu balik ke khazanah kekek. Batu Lin Chengde dah ada. Resipi dah ada. Benda ni keras macam besi tuang. Macam mana nak tumbuknya? Penggiling lama tak boleh gerakan. Kena guna lesong batu besar. Pergi pinjam. Dari siapa nak pinjam? Dari Li Laosan. Lapikan jerami. Tutupi 3 balang tu sampai bertutup rapat. Malam ni kita tidur saja atas lereng ni. Sekali hentak, kita lumatkan 300 jen batu tu jadi debu. Kalau tak boleh pinjam, beli pun kau kena belikan untuk aku. Aku akan jaga sini. Tapak terbiar ni. Malam ni kena tutup bab ni. Li Laosan tak susahkan kau kan? Dia pandang kad timbunan batu merah tu. Tengok berjam-jam. Dia cakap 30 tahun lalu. Datuk aku pun pernah cari perigi batu ni. Akhirnya kena pecah orang bawa oleh Shen Tiesan. Perigi ni milik bapanya. Lepas tu dia diam-diam gali semula dari kilang. Kena pecah betul-betul, yang lama baru boleh muncul. Perigi ni telan garam macam perut. Hidung Shen Tiesan memang tajam. Bau belerang kat sini tak hilang cepat. Aku mula dulu. Shen Esu, benda ni kau tak boleh pusing dengan ringan.
Boleh pusing ke tak? Kita tengok. Kau tunggu je. Sakit tak? Lereng ni menderita 30 tahun. Beberapa percikan api ni apa sangat. Dengan tenaga yang meletup, pukul dengan keras. Gadis ni asal-usul dia memang garang. Lebih dari Datuk kau tu. Datuk tu cuma keras kepala tanam pokok je. Jangan cuma pandang. Kau kena bantu dia sambung kerja. Semakin cepat kita kisar Kai Shayan. Serbuk yang keluar semakin tulen. Kita tukar-tukar tangan buat kerja. Kau pukul sekali. Aku sambut sekali. Jangan ada yang berhenti. Baik, aku pukul nombor ganjil. Kau pukul nombor genap. Tukar tangan dah tak? Nanti dalam belanga belum nampak serbuk lagi. Zhen Esu, tangan kamu tengah menggigil. Serah sini. Aku dah cakap, belum sampai masa. Lin Chengde, jangan banyak cakap. Turunkan sini. Sakit pun jerit satu suara. Nak jerit untuk siapa? Jerit supaya Lin Dafa kat kaki bukit dengar. Atau jerit untuk Shen Tiesan dengar. Biar dorang gelak dalam selimut dorang. Kita sampai tak mampu pukul seketul batu. Keluarga Lin tak tersilap pilih. Tengok, serbuk tu mula berkilat. Lin Chengde, serbuk dah keluar, kan? Bawa ke tempat berangin. Dulu Datuk kamu angkat batu-batu ni naik bukit. Shen Tiesan ikut di belakang. Nak tengok apa yang dia cuba buat. Datuk kamu sembunyikan batu biji tu. Dengan sengaja. Di lereng ni ditanam banyak anak pokok yang gagal. Supaya Shen Tiesan ingat. Tanah ni memang dah tak guna. 30 tahun dah. Ni lapisan pertama serbuk merah. Kamu kena tabur bagi Datuk kamu. Tabur. Tengok situ. Lapis 3 kaki dah tembus. Garam alkali dah larut. Panas tanah memantul balik. Cepat lihat bawah kaki kamu. Tanah dah hidup. Lin Chengde manis. Tak rasa pahit lagi. Semuanya macam dalam notebook Datuk. Rasa manis kampung tua tu. Ada 2 lagi balang. Malam ni tak sempat pecah semua. Esok, anak benih tak boleh ditanam. Zhen Esu masih boleh bangun? Mari. Satu lagi. Aku pecah 2. Kau pecah 1. Tanaman pun belum ditanam lagi. Ada aura raja kat lereng ni. Dah muncul. Anak benih sampai. Jen Engineer Zheng dah masuk bukit. Ni baru pintu pertama. Anak benih masuk tanah. Mata Zhen Tiesan mesti terbuka. Terbuka pun terbukalah. Dah berani tabur serbuk merah tu. Aku tak bagi dia tidur lena. Aku pi bandar sekejap. Nak cari Jeng. HMM. Tanah dah hidup, kena tanam sekarang. Tunggu lama, bau tu akan hilang. Pergilah. Sepohon tanah yang aku tanam kat lereng ni. Tak siapa boleh bawa pergi. Pak Cheng. Lin Chengde. Rupamu tu. Macam baru keluar dari kubur. Tolong cekan untuk aku. Sifat tanah ni sekarang macam mana? Kau gali dari mana tanah ni? Warna tanah ni tak kena. Indeks unsur suria neutral tinggi melampau. Lin Chengde, kau sebenarnya tanam petua lama apa? Serahkan anak pokok uji Kaisha apricot kau sini.
Anak pokok Zhen Tiesan tu tak kukuh. Jeng. Kai Shayan tu produk gagal. Sebab tanah korang terlalu selesa. Tanah merah ni memang padan dengan produk cacat korang. Kalau anak pokok mati, aku tanggung sepenuhnya. Kalau hidup, semua data terus bagi korang. 3,000 batang anak pokok semua kad halaman belakang. Tak kutip 1 sen pun. Kalau korang nak, angkut je semuanya. Lin Chengder ni. Kedapat 1 lori kayu kering ni kat mana? Hahaha. Chengde, kebayar 50,000 RM pakej lereng mati tu. Nak tanam pokok mati ni ke? Hahaha. Kayu ni masih ada hidup ke? Ada. Hayat dia terkurung dalam teras. Ni benih jenis lasa. Tak perlu siram air. Tanam je terus dalam tanah merah tu. Paksa dia keluarkan sifat liar. Cepat. Dia, Ma, kenapa tanah ini panas? Turun. Ni kau yang jatuh sendiri sebab rasa bersalah. Bawa perangai buruk Shen Tiesan. Keluar dari kawasan saya. Berani curi lagi, saya takkan beralah. Tanah. Jatuh ke dasar parit. Tak ambil balik. Ladang tu kena sial. Panjing tu Lin Chengde. Macam serigala. Tanah tu merah. Masih panas. Kejayaan. Anak keluarga Lin tu. Dia ingat jumpa beberapa batu. Boleh ubah nasib. Telefon Zin Dafa. Beritahu dia. Kalau di Kuala Home 3 yang dibawa 2 hari lepas. Esok, pastikan masuk berganda ke tanah. Kebun Lin Dafarosa. Di situ. 1 lori perangsang merah dos berganda. Zhen Tiesan tu licik. Dia langsung tak tahu bercucuk tanam. Dia cuma pandai jual ubat. Kalau suntik perangsang ni, pokok akan terbeban, hayat disingkat. Seluruh pokok di Bukit Lin Dafarosa. Patutlah dia. Biar dia tamak, dia percayakan Shen Tiesan. Chengde. Lin Chengde. Chengde, tolong selamatkan kebun kawan. Kebun semua rosak. 10,000 pokok Kuai Hong 3, daun semua hangus. Buah berguguran 1 tanah. Saya laborkan semua harta saya. Lin Chengde itu pinjaman 3 juta. Kalau buah ni habis, saya terpaksa terjun sungai. Tanah itu milik awak. Anak benih itu pun milik awak. Ubat dari Zhen Tiesan pun awak yang sembuh sendiri. Lin Dafa, kau cari aku buat apa? Abang tahu silap. Abang sujud minta maaf, boleh tak? Liu Bazi kata. Dia kata tanah kau ada ubat merah. Boleh menghidupkan pokok yang mati. Lin Chengde, bagi saya 2 guni. Tak, 1 guni pun cukup. Saya bagi duit kat kau. Saya akan tambah juga 5 juta dari tahun lepas. Lin Dafa, mulut kau lagi pahit dari kapur. Waktu spray ubat Shen Tiesan tu, kau nampak hebat je masa tu. Sekarang pokok nak mati. Baru nak ingat kawan lama kau yang petani tu. Shen Aohu, saya masa tu tertipu oleh Shen Tiesan. Dia pembekal input pertanian satu-satunya di Pekan. Saya tak ikut dia sewenang-wenangnya. Mana pula saya ada saluran untuk jual buah. Lin Chengde, itu tanah peninggalan Datuk. Awak tak boleh lihat saja dan biarkan ia mati. Waktu Datuk pergi, buah rosak tersidai dalam parit. Mak Usu hanya berdiri ketawa di tepi. Kau kat mana? Kau kira dalam rumah Pak Cik ke? Angpa yang Zhen Tiesan bagi. Biarkan dia pergi. Dia pakai pun ada. Bau ubat busuk macam Shen Tiesan tu. Kotorkan tanah merah kita ni. Kau cakap banyak, tanah ni tak boleh dibawa lari.
Pokok ni kau tak boleh selamatkan. Lin Chengde, jangan buat sampai terlalu radikal. Shen Tiesan dah cakap. Dia kata lereng ni ada resipinya. Kau tak keluarkan. Tak ada satu pun peniaga buah di pekan yang berani masuk kebun kau. Walau buah aprikot kau cantik macam mana pun. Akhirnya ia rosak atas bukit. Cakap lagi satu patah kata. Percaya tak saya bongkarkan semua kotor kerja kau. Saya bocorkan habis. Baiklah, kau dua orang memang hebat. Kita tunggu dan lihat. Mungkin apa Lin Chengde cakap betul. Shen Tiesan memang berakar di kawasan ni. Kalau dia betul-betul tutup jalan jualan, budak pokok kita ada 3,000 batang. Kalau buah tu memang laku, jalan tu bukan susah nak buka balik. Shen Tiesan pandai berniaga. Tapi dia tak faham apa itu produk tulen yang terbaik. Buah merah gugur dari pokok. Orang PI akan datang. Tanah jenis Shen Tiesan tu. Orang kaya tak akan tahan lama. Pembeli sebenar akan muncul. Notis daripada Persatuan Import Pertanian Pekan. Di lereng alkali bukit belakang kampung. Dikesan gangguan mineral yang tidak dikenal pasti, yang mungkin menjejaskan keselamatan tanaman. Untuk menjamin kualiti hasil yang dibeli, mulai hari ini, di seluruh kawasan stesen, saudagar buah dilarang keras hadir untuk meninjau atau membuat tempahan buah. Pelanggar akan dilujutkan kelayakan ahli. Shen Tiesan sedang menyekat laluan rezeki kita. Orang dia tutup jalan, anjing jaga pintu. Bos PI masuk ke padang. Suasana pasaran menjadi sunyi senyap. Adakah ini Bos PI? Saya Lin Chengde. Pokok aprikot merah sudah hampir bertunas. Ia tumbuh dari tanah warna ember. Jurutera Jing pernah sebutkan pada saya. Nanti, saya akan bawa orang masuk. Sekatan Shen Tiesan tak bermakna di sini. 3 bulan kemudian. Lereng si Anjian tak lagi putih. Ia akan berubah merah. 3,000 batang dahan kaisha apricot. Ditekan hingga melengkung secara melampau. Sentuhan halus jari. Melepaskan aroma buah yang pekat dan melekit. Chengde, kereta bos PI dah masuk ke kampung. Undur 2 langkah. Lin Dafa. Bawa kulat di tapak kasut kau. Jauhkan dari kebun saya. Chengde, saya cuma nak tengok. Tengok dalam tanah alkali ni. Akhirnya boleh tanam apa ni? Tengah-tengah bukit ni, Encik Lin. Betul-betul macam yang Jeng cakap. Tanah mati yang dah dicampur darah baru. Bau dia betul lah. Ya, memang bau tu. Tanah ni Datuk tinggalkan, Lin Kingshan. Cara pun Datuk yang tinggalkan. PI Lauban, bisnes ni jadi tak? Jangan nilai orang, nilai barang je. Pasang alat, ukur kandungan gula, ukur aktiviti mineralnya, ukur kandungan unsur pelbagai. Macam mana boleh jadi macam ni? Nombor-nombor ni melompat-lompat. Lagi cepat dari kilang batu kat kampung. Chengde, kau macam ada emas dalam keluarga. PI, semua indikator meletup. Senyawa larut berharga 24.2. Lebih tinggi dari buah kelas istimewa di pasaran. Lebih 30% daripada yang ada sekarang. Mineral, terutamanya besi dan selenium, tinggi sangat. Yang penting, tiada sisa racun pertanian. Langsung takde. Satu pun takde. Makan saja. Manis yang keluar macam dibakar oleh api tanah. Lepas rasa, sepanjang hidup tak nak muntah balik. Buah Lin Chengde ni tak boleh jual ikut kilo. Jual ikut biji saja. Kotak hadiah eksklusif. Acara korporat persendirian. Rasa macam ni bukan untuk pasar basah. Harga pasaran sekarang 8 RM sekilo. Saya bayar 30 RM sebiji untuk satu aprikot. Kak ada berapa banyak? Saya mahu semuanya. 30 RM sebiji aprikot. Kalau satu pokok, berapa nilainya? Satu bukit ni, berapa pula? 30 RM? Ini bukan sekadar aprikot.
Ini macam biji emas, Tuan Pei. Shen Tiesan sudah cakap, barang dari lereng ni, 1 pekan pun tak ada orang berani ambil. Hari ni siapa berani halang trak saya? Saya akan pastikan dia, di barisan buah premium seluruh negara, hilang nama terus. Tanda tangan kontrak, bayaran awal 3 juta. Saya boleh pindahkan sekarang juga. Baki, bayar bila buah keluar. Jen Kui, Mak Cik. Tahun lalu Mak Cik kata Lin Cheng De tak layak pegang kasut saya. Mak Cik kata ikut dia pun tak setaraf. Akhirnya mati kebuluran di tanah berasen, katanya. Sekarang bukalah mata dan lihat jelas. Tangan yang dulu tolong angkat kasut Lin Cheng De, hari ni bernilai 3 juta. Kemas masuk kotak. Ada yang tak kena, Shen Tiesan belum lari. Dia tengah paku tiang dekat pintu pekan. Tuan Pei, Shen Tiesan dah potong laluan penghantaran tu. pasang sekatan jalan sendiri, menghalang pesanan peribadi kelas atasan. Dia sangka dia raja tanah, betul-betul kuasa besar. Jalan boleh diubah. Manusia tak boleh. Kalau dia berani paku tiang, saya pun berani buat sesuatu. Sepanjang hidup ni, kita pun tak mampu jaga sebatang pokok yang dah repot. Jen Ersu, bawa lesong batu yang paling licin tu. Kita pergilah ke simpang, hantarkan Shen Tiesan habis. Lin Cheng De. Kebun ni hari ni rasanya tak boleh pindah langsung. Arahan dari atas. Asas jalan runtuh. Kenderaan berat tak dibenarkan lalu. Asas tanah dah rosak. Keluarga Lin tak mampu bayar ganti rugi. Jalan ni dibuat hasil sumbangan seluruh kampung. Bila agaknya, sempat pula Shen Tiesan pasang sekatan kat sini. Peredaran import pertanian seluruh pekan. Semuanya di bawah kawalannya, Ketua Shen. Dia yang tentukan hal jalan ni. Buah aprikot turun dari pokok. 3 jam dah mula lembik. 5 jam dah mula berubah warna. Sekali lori cold chain tak boleh masuk. 3,000 batang pokok aprikot ni. Buah merahnya jadi sebakul tahi busuk. Kereta Encik PI kena tarik balik ke daerah, tunggu arahan. Kalau mereka tarik balik, buah-buah ni jadi apa? Sekarang suhu 38 darjah Celsius. Kalau tak masuk stor sejuk. Kumpulan aprikot ni tak tahan lebih 2 hari. Boleh tahan? Jalan putus. Saya ada tanah. Dulu, Datuk Ko, Lin Qingshan, pernah gali sebuah liang simpan di kaki lereng ni. Shen Tiesan ingat. Itu untuk simpan pasir biji. Sebenarnya itu untuk selamatkan nyawa. Pergi angkat buah. Tanah ni ada haba, boleh tanam buah aprikot. Juga boleh buat buah tahan sejuk. Ha. Shen Ersu tarik troli masuk gua. Lin Cheng De, ngaku kalahlah. Tolong, pengerusi Shen. 1 Gen 3 RM, jual pada dia. Lebih baik dari biar rosak. Ini balasan. Jual 30 RM1. Itu mimpi. Kenapa sejuk sangat ni? Dinding gua bukan batu biasa. Tetapi itu Kaishayan, berkilau sedikit. BJ. Dalam nota Datuk Lin Qingshan tertulis, Kaishayan sifatnya kuat, tapi 3 kaki di bawah tanah. Ia menyerap udara sejuk yang terperangkap. Yang paling penting, tanah merah berwarna amber di permukaan. Ada sifat penebat haba yang sangat kuat. Di luar suhu 38 darjah Celsius. Di sini cuma 12 darjah Celsius. Suhu dan kelembapan stabil. Cukup ni. Tak cukup. Masih kurang satu proses. Titisan air bila bertemu serbuk biji. Cepat berubah jadi lapisan nipis kelabu. Lapisan kabus dari semburan ni. Boleh perlahankan metabolisme isi buah. Budak Lin Cheng De tu dah gila. Haha, mata aku sendiri nampak. Dia longgok semua buah dalam gua tu. Dalam gua tu lembab sangat. Tak sampai 3 hari. Buah tu mesti berkulat dan busuk. Ketua Shen dah kata. Bila dia mula mengemis minta tolong. 2 RM sekilo. Jeng, fail tu dah dihantar kat kau. Dalam tu rekod 3 tahun lepas Shen Tiesan. Jual benih kuah ihong, 3 yang berkualiti rendah. Dan rekod penuh penggunaan baja hormon. Ada laporan kerugian dari 30 lebih petani buah kampung sebelah.
Bukti paling penting ialah masa Lin Chengde tolong Lin Dafa buat akaun tahun lepas. Dia simpan secara senyap. Itu arahan Zhen Tiesan suruh Lin Dafa campak bahan pengawet dalam buah. Rekod dalilan dia tambah pengawet haram. Zhen Tiesan baru tanda tangan kontrak belian benih. Belas juta ringgit dengan syarikat besar. Syarikat besar tu tak boleh terima benda salah. Kalau hunter jual benih rosak, Zhen Tiesan kena bayar pampasan 2 kali ganda untuk langgar kontrak. Buah lincing dia mesti dah busuk habis kan? Bau busuk tu sampai dah bawa di bandar. 2.50 RM sekilo. Berapa banyak pun, saya borong semua. Halangan jalan tu pun saya alihkan. Ini peluang selamat terakhir kau. Pengerusi Zhen, hidung kau ada masalah ke? Mustahil. So macam ni, dan berbirit sejat. Pengerusi Zhen, kontrak 10 juta kau tu nampaknya dah ada masalah. Zhen Tiesan, pihak Beijing Silian, dah batalkan semua kelayakan kau. Akaun kau dah dibekukan atas permohonan Persatuan Perniagaan. Selain tu, 3 sepalang halang tinggi tu, jengkaut milik keluarga PI dah dalam perjalanan. Hahaha, jalan dah terbuka. Kali ni, tak ada penghadang pun boleh tahan. Buah keluarga Lin. Pusat Bekalan Pertanian Zhen Tiesan dah ditutup. Tepat masa bos PI angkut kumpulan terakhir Kaisha Zing tu. Petang tu, 3 pikap biru tanpa notis ditahtakan mengikut undang-undang. Berpita meterai putih, halang pintu masuk Pusat Bekalan Pertanian di tengah bandar. Tanpa sebarang bunyi siren, tapi rasa tertekan yang senyap membunuh tu, buat peniaga separuh bandar tu, semua jadi kecoh perut. Palsu anak pokok, tambah bahan haram. Penipuan kontrak. Chengde, Zhen Tiesan kali ni jatuh betul-betul. Memang patut dia tumbang. Hati dia tu lagi berbisa dari nitrat dalam tanah alkalini. Lin Chengde. Villa Zhen Tiesan di bandaraya telah disita sepenuhnya. Pinjaman 3 juta saya. Ban kata kalau tak bayar esok, tanah saya kena rampas. Rumah pun kena sita. Itu hutang kau sendiri. Jangan cari Lin Chengde. Tolong selamatkan aku. Kau ada 2 juta sekarang. Pinjamkan duit pada aku. Aku gadaikan kebun pada kau. Itu warisan bapa aku. Tolonglah, Chengde. Kau tak boleh buat tak tahu. Biarkan tanah ni jatuh kat tangan orang luar. Lin Dafa, masa kau pindahkan 50,000 tu tahun lepas, ada terkenang jasa Chengde? Masa Liu Jinchui ketawakan dan kata Chengde miskin tegah dulu. Kau rasa bangga ke masa tu? Zhen Tiesan tipu aku. Dia kata kalau halau Chengde, tanah ni jadi milik aku. Dia janji anak pokok hormon boleh gandakan hasil setahun. Aku memang termakan kata bodoh dia. Nafsu dah butakan mata aku. Tengok muka aku sekarang. 30 tahun dulu. Bapa dia, Zhang Decai, pun merayu depan datuk kau macam ni. Lihat betul-betul. Ini masa itu. Lin Qingshan dipaksa oleh Zhen Tiesan dan ayahmu untuk menandatangani surat pemindahan. Cap merah tahun itu. Cap itu teresap dengan darah Lin Qingshan. Ini ditandatangani ayahku. Ayah seorang pengecut. Tetapi, dia juga senjata di tangan Zhen Tiesan. Sekarang Zhen Tiesan dah tumbang. Hutang ayahmu, kini kau yang harus bayar. Kau nak buat apa? Kebun kau. Rumah kau. Stor sejuk kau. Dengan 2 juta, aku bukan sahaja selesaikan pinjaman kau. Aku mahu semua tanah yang kau pegang. Kontrak pemindahan. 2 juta. Itu pun kurang dari separuh harta dia. Tapi dalam keadaan sekarang, kecuali Lin Chengde, seluruh pekan tiada siapa pun berani ambil barang panas ni. Kau ambil kesempatan atas kesusahan orang. Ini dipanggil kembalikan hak kepada pemilik asal. Lin Dafa, kalau kau rasa 2 juta tu panas, kau boleh jalan pergi. Tunggu orang ban datang. Masa tu bukan saja tanah kau hilang. Kau dan Liu Jinchui tak mampu simpan tempat tinggal pun.
saya akan tanda tangan. Lin Dafa. Mula ini, tanah belakang Bukit Kampung. Dengan ladang 100 ekar di hujung kampung. Semuanya atas nama Lin Cheng Delah. Kalau ayah kau masih ada, tak tahu dia nak menangis atau ketawa. Kali ini, saya betul-betul insaf. Kontrak asal tu, esok hari, akan dikeluarkan dari peti besi Shantiasan dan dipulangkan balik oleh pihak berkuasa. Impian generasi datuk kau yang tak kesampaian. Berjaya kau capai untuk dia. Kawan lama, ini baru tahun pertama. Tahun depan, aku akan pastikan satu kampung ni, semua boleh pakai baju merah. Cheng De, bos PI cakap. Ini namanya kesan jenama. Buah aprikot kita ni. Lepas ni tak panggil aprikot merah lagi. Namanya Kingshan Kaisha Apricot. Nama atuk. Kena cetak pada setiap kotak hadiah. Bila nama baik tu dah tertera, bau masin kad lering si Anjian dah hilang terus. Orang lalu kad bukit ni 3 tahun lepas. Kena tutup hidung sambil jalan laju. Sekarang, angin dari belakang bukit membawa satu haruman ke seluruh kampung. Manis segar yang menyejukkan hati. Cheng De, 48 buah keluarga kampung ni. Semua tengah tunggu di pejabat kampung. Wang Mancang kata, asal kita angguk sahaja, seluruh lereng terbiar kampung ni malam ni boleh diubah. Orang ni macam lalat. Bau aprikot yang busuk. Dari jauh terus elah. Bau madu. Wala dari seberang bukit pun akan datang. Itu rezeki kita. Kau bagi mereka makan atau tak? Lin Dafa dah pergi. Yen Tiesan tumbang. Yen Tiesan tumbang. Yang tinggal ni semua. Dulu duduk kad jawatan kuasa, makan kuaci. Tengok aku melompat masuk lubang api. Sekarang depa nak pijak je tapak aku. Cari kacang emas kad dasar lubang api. Boleh bagi makan, tapi ada peraturannya. Tanah yang masuk koperasi mesti ditukar darah ikut cara aku. Ubat-ubat yang ditinggalkan Shen Tiesan tak boleh dibawa masuk kebun. Sesiapa berani guna hormon secara sembunyi, terus kemas barang dan keluar. Aku dah cakapkan dengan tegas pada depa. Wang Mancang jadi penjamin. Sesiapa rosakkan nama Kingshan, seluruh kampung akan sama-sama menolak. Encik Lin. Beberapa pasar raya besar di ibu negeri sudah pindahkan bayaran prajualan kotak hadiah ke akaun persatuan. Walau hasil tahun ni naik 5 kali ganda, saya masih boleh uruskan semua. PI. Hari ni bukan sekadar hantar barang. Hari ni koperasi Kingshan Kaisha Apricot. Potong reben rasmi. Buah merah di segenap bukit ni. Separuhnya buat tatapan seluruh kampung. Kes Shen Tiesan dah selesai. Ini daripada pihak berkuasa. Dikeluarkan dari peti besi dia. Salinan asal kontrak. Dan juga keterangan pakcik awak masa dulu. Dendam lama ni, awak dah puas lunaskan untuk atuk. Pergi potong reben lah. Cheng De ucap sikit. Tanah ni tak mati. Selagi niat orang tak menyeleweng. Macam Shen Tiesan yang berotak songsang tu. Tanah ni akan sentiasa manis. Potonglah. Penen buah. Encik Lin, anjing ni dah tua sangat dah. Dia jaga bukit ni. Tak. Dia tunggu orang. Bila dah jumpa orang tu, dia boleh rehatlah. Pergi ke belakang bukit. Atau awak sendiri tak pernah rasa buah manis musim ni. Awak kena pergi bagi satu dekat dia. Angin bertiup dari tenggara ke barat laut, membawa pergi sisa pahit terase di lereng ni. Yang tinggal,
Ialah merah sepenuh bukit dan manis sepenuh hati.